Ayam. Okey, assalamualaikum geng. Salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Hari ni kita lama dah aku tak layan kawasan Masjid Tanah ni. Waktu siang. So sajalah pagi ni sebab aku malas nak kerja-kerja. Macam pagi ni macam aku nak relax sikit kan. So aku layan kat sini dapat satu order RM11.80 sen. Oh, jomlah aku bawa kau pusing jalan kawasan kampung. Jalan ni menarik juga kan. Oh, babi pedal. Kau tengok dia punya ni. Oh, corner dia nice set. Tapi sebabkan tayar aku pakai tayar murah. Tayar murah aku tak boleh lah nak main corner gila-gila weh. Lagipun aku punya fork pun fork ni tak boleh. Fork ni dengan mono ni pun dah kurang lah. Ni bukan setting yang sedap lah. Kalau masa dia tengah top TikTok tadi kan, masa aku pakai tayar Timsan tadi, itu sedap. Memang sagat dia kalau layan dekat sini. By the way, aku suka jalan ni sebab apa tau? View dia cantik. Tapi jalan ni kalau malam, kau pandanglah atas tu. Mana ada nampak lampu jalan weh? Tak ada. Ni ada satu. Lepas tu kau tengok. Ni diorang ni boleh keluar suka-suka hati kan. Oh, ayo. Johnny, jalan dia tu memang gelap. Tempat yang corner-corner tadi lagi lah. Itu kau tak payah cakap lah. Tempat corner-corner tu memang gelap gila babe. Oh, seram kan. Ni tempat ni resort ni. Ini kalau dapat order malam-malam nangis lah aku nak hantar lah. Aku selalu berharap yang aku takkan hantar order kat sini lebih pada pukul 9 lah. Gelap. Tak ada kereta lalu weh. Tak tahu lah kalau minta tolong orang pun kau tak nak datang tolong lah. Siap gelap-gelap tu. Aku akan bawa satu torchlight spare. In case lah kalau terpadam ke apa ke lampu ke kan, enjin tak hidup, kau ada satu lampu spare. Korang kena buat macam tu juga. Kalau korang main kawasan yang korang tak biasa ataupun jauh-jauh kan, korang buat macam tu, korang standby lah barang-barang sikit kan. Macam aku tool untuk motor ada, tapi lampu lah kan. Biasanya aku akan standby lampu lah, torchlight. Ayam. Ilah Allah. Kau tengok ada tempat lain dia nak pergi tau. Aduh wai. Kecoh lah ayam tu. Tapi main jalan-jalan kampung macam ni sedap tau. Sebenarnya setakat order RM10, RM11 tu kan, tak jauh pun. Dia jadi tak jauh sebab apa? Sebab kau aman macam ni lah. Kau sendiri berhati lah kalau view macam gini kan. Kau shock jalan tau. Kau happy jalan tau. Relax. Okey lah. Ni lagi berapa kilometer? Dah nak sampai dah. Mak, tak rasa ke jawapan dia aku dah sampai. Tak boleh borak lama-lama lah. Nanti korang boring kan dia. Korang tengok video aku pendek-pendek je. Pak corner lagi. Ini syok lah kalau ni. Kalau motor kau setting cun kan, kau datang layan corner sini, memang syok lah. Memang layan lah. Tapi jalan ni dah besar sikit. Daripada jalan kecil dah besar sedap lah.
Lama syuk aku tak lalu jalan ni. Buat Grab ni first time aku lalu jalan ni. Buat Grab lah. Depan tu corner lagi. Ni apa lori Ada kilang ni ke? Ni tak suara kantor ni kat mana sebenarnya? Tak tahu customer ni kat mana. Tapi dia punya jalan ni sampai kat pin okey lah. Kalau jenis jalan tak sampai kat pin, alamak, lemah aku. Ni Ulu Berisu. Kau tengok jalan pun, aduh, ngadap bang. Jalan aduh. Dia punya tar pun dah hilang. Tanah perkuburan Islam. Macam ni macam aku hantar kat dengan Rosli tadi lah. Jalan sini. Setengah kilometer kat lagi masuk dalam. Kalau kau dapat malam, mana kau nak hantar? Mana kau nak hantar? Aku tanya kau kalau kau dapat order sini malam. Aduh. Ikan dan kelapa sawit. Jauh. Tak tahulah ya ke tidak. Okey, dah sampai. Sekejap, aku nak kena offkan kamera aku. Baiklah dia keluar. Baguslah brother tu. Custom tak tahulah. Aku akhir-akhir ni lah, aku selalu jumpa customer yang baik-baik tau. Alhamdulillah, syukur rezeki aku lah Walaupun aku dapat tempat yang macam nak ngarut je ni dapat garut-garut tau. Tapi aku punya rezeki customer baik-baik tau. Aku dapat Syam bagi tahu apa-apa dia punya apa kata direction. Kau dapat dia bagi tahu direction ke, ataupun masalah jalan ke, jalan tu teruk sikit ke apa ke. Itu pun dah cukup baik lah. Tapi yang ni mak dia siap tunggu depan kilang tu tadi kalau tak ada setengah jenis yang tengok tengah cakap lah customer yang penyapu buruk kata kalau customer yang penyapu buruk dia tak mau keluar lah, dia tunggu dia suruh kau datang kat dalam kau dah sampai kata apa dia tunggu situ sekejap abang tunggu kejap kata aduh kau pula jadi macam bodoh tunggu kau ada punya jalan dah lah macam ni tengok tidak. Tapi tu lah, alhamdulillah sekarang ni aku dapat customer yang baik-baik. Syukur alhamdulillah. Lega lah, kau buat kerja pun senang hati. Aku doakan semua pengguna food delivery ni punya customer yang baik-baik. Tak kira kau pakai Panda ke, kau pakai Misi ke, kau pakai Grab ke, kau pakai lah apa-apa pun kau pakai Lalamove ke, customer-customer yang baik macam ni moga dipermudahkan segala urusan dia orang dilimpahkan rezeki selalu, diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada hasad dengki manusia manusia yang hasad dengki ni iri hati dijauhkan. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ya Allah. Jom, let's go. Kita patah balik. Hari ni kita tak mau jauh-jauh. Let's go.
Tuh. Mana? Ini kan dulu. Yang belum kan?